Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asma binti Imran dan rakan saya Muhammad Amzad Ishan bin Muhammad Izzat Shah Abdullah, wartawan cilik channel TV SAS. Saluran informasi anda. Sekarang kami berada di Dewan Lestari SK Sultan Abdul Aziz bagi melaporkan pelancaran program School Anti-Bullying Framework for Empowerment SAFE atau kerangka anti-bully sekolah untuk pemerkasaan. Teruskan bersama kami bagi menyaksikan liputan sepanjang program ini berlangsung. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Untuk maklumat semua, program ini merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membentuk persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada gejala buli. Yang pertama sekali kita kena ingat, murid-murid atau keluarga SK Sultan Abdul Aziz ini mestilah beradab, ya, seperti yang sesuai dengan kerangka RPM untuk 5 ciri murid itu. Hari ini warga sekolah berganding bahu menjayakan kempen bersama-sama hentikan bully sebagai tanda komitmen untuk memastikan setiap murid dapat belajar dalam suasana yang penuh hormat. Melalui program ini juga, murid akan dididik supaya saling menghormati, membantu rakan dan berani melaporkan sebarang perlakuan buli demi kesejahteraan semua warga sekolah. Melaporkan buli, kita akan bagi taufik. Diwujudkan sebagai ruang yang selamat untuk semua murid berkongsi pandangan, idea, cadangan dan kebimbangan. Di sini, setiap suara murid adalah penting dan akan diberi perhatian oleh pihak sekolah. Semua maklumat akan dikendalikan dengan penuh amanah oleh guru bimbingan dan kaunseling. Pengimbit akan sebagai serta pihak sekolah. Murid Sultan Abdul Aziz berikram menyayangi dan membantu antara satu sama lain menolak segala untuk buli serta bersama-sama memberikan kesejahteraan sekolah. Sekarang saya berada dengan Ustazah Rohana. Assalamualaikum Ustazah. Apakah harapan cikgu terhadap perubahan sikap murid selepas mengikuti program ini? Untuk harapan saya harap selepas adanya program SAFE ni, murid lebih disiplin, lebih telus untuk memberitahu jika mereka dibuli di sekolah, dan kes-kes buli di sekolah tak kira dari sudut emosi, fizikal akan semakin berkurang. Terima kasih Ustazah. Sekarang saya bersama salah seorang murid. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Syuhada. Apakah yang anda faham tentang program SAFE? Yang saya faham tentang program ini ialah program hentikan buli di sekolah. Sekarang saya bersama dengan guru bimbingan dan kaunseling Cikgu Lizawati binti Adnan. Apakah harapan unit bimbingan dan kaunseling terhadap pelaksanaan program SAFE di sekolah ini? Assalamualaikum, saya guru bimbingan dan kaunseling, guru kaunseling SK Sultan Abdul Aziz. Harapan saya adalah agar program SAFE ini dapat diterima oleh semua warga sekolah bagi mempromosikan dan membudayakan amalan-amalan penyayang, peranan-peranan PRS diperkukuhkan untuk membantu pihak sekolah dalam mengatasi budaya buli, seterusnya menghentikan buli di sekolah ini. Semoga dengan program ini murid-murid dapat terus belajar dengan tenang tanpa risau dan berada dalam suasana yang selamat di dalam persekitaran sekolah yang selamat di SK Sultan Abdul Aziz. #kita kan sahabat. Bantu diri untuk bantu orang lain. Bye.
Usaha ini diharapkan dapat melahirkan murid yang berani berkata tidak kepada buli serta sentiasa menjadi insan yang penyayang dan bertanggungjawab. Sebagai warga sekolah, marilah kita bersama-sama menjadi ejen perubahan dengan menghentikan segala bentuk buli. Buli bukan gurauan, tetapi satu jenayah yang mampu meninggalkan kesan sepanjang hayat. Bersama-sama hentikan buli. Sekolah sifar buli, murid ceria, masa depan gemilang. Sekian sahaja daripada kami melaporkan untuk channel TV SAS. Bye.